Assalamualaikum, selamat datang ke channel Bola Ali. Alright gang, ada yang minta dah, bang mana video reaction game JDT dengan Kuching City? Bawa bersabar gang. Aku memang barai habis sebab semalam kita overnight, overday kat MPJ layan game Selangor bertemu dengan pasukan Negeri Sembilan. Ni baru dan nak buat video ni gang. Game tumpuan kot kan. Jarang kita tak on lah nak buat video reaction ni kan. Game panah tu, Kuching City lawan dengan JDT kan. Sebab biasa kalau pertemuan di antara kedua pasukan ni, Kuching City jarang tak bagi tentangan yang cukup sengit lah dekat JDT. So, kita tengok keputusan penuh perlawanan pun JDT menang dengan jaringan 2-1. Masa dekat stadium tamat separuh masa pertama, aku masa tu duduk dekat home, lepak lah dengan brother-brother Selangor. Dia orang yang update kan. Weh, JDT 2-1 lah kan. Ada yang dah kena kad merah tapi dia menang 2-1. Aduh, cakap kan lain macam. Aku pun tak layan game ni. Apa drama yang berlaku dalam pertemuan di antara JDT bertemu dengan Kuching City ni. Jomlah sama-sama kita layan. Let's go. Alright gang, ini dia pertemuan di antara pasukan JDT bertemu dengan Kuching City Last game, pusingan yang pertama, JDT menang dengan jaringan 1-0 je dekat Kuching. Game away. Kali ni JDT menang 2-1. Antara seperti itu cukup berbahaya. Seperti mana jaringan yang berlaku. Corbin Ong Ujung separuh masa yang Jonathan Silva injured sebab banyak game aku tengok Corbin Ong je ni main. Dua menentang ke 9 apa cuba. Apabila ada ruang yang diberikan kepada Backson. Backson. Laju bola dia. Aziz Nazli menepis Kumpul dalam kawasan sendiri sambil Oscar Ribas. Bola yang sedang diatur ketika ini oleh Joe dan terlepas. Alamak. Terus saja disempurnakan oleh Backson. Macam mana boleh terlepas tadi tu? Tak gol le? Tak gol ke geng? Ke ada kekasaran tadi? Sebab James Aquasa jatuh tadi. Kita tengok ulang tayang balik. Sekejap. Akiche, okey. Okey, sini Jairo Abang Jai Okey. Okey, jatuh sendiri ke macam mana ni Mat? Tu tangan macam ni, okey. Ada tolak tak? Macam tak ada. Okey, jatuh sendiri aku rasa. Lompat. Okay. Aku rasa jatuh sendiri lah Mat. Ada sedikit pertempuran yang tidak Pertempuran keras. Cek VAR Jadi itu adalah gol. jaringan Gol. Betul lah tu. yang baru saja disahkan. Sah gol daripada siapa tadi Tidak disahkan. Bicara Tertipu aku siap. Tidak disahkan rupanya. Aku rasa macam entahlah. Aku rasa lah. Terus bergerak ke depan. Antara Nontoran dan kawan. Ronengah. Antara ke belakang. Oh lombok tinggi pula. Jimmy Raymond Jimmy Raymond lah Alif. Roman macam Jimmy Raymond. Yang baik daripada Ramadan. Sebenarnya Gila, Mat. setting yang dilakukan oleh orang. Setting baik dah tu. Manja ni sangat baik. Cuma shooting itu sedikit ke atas. Kini Backson cari ruang untuk melepaskan rempatan. Bersen cuba try lagi gang. Satu rempatan lepaskan menggunakan kaki kirinya. Oh tadi Bergson lah yang skor tadi. Gol dibatalkan tu Bergson lah. Pemain yang kita kenali mampu untuk Jairo yang hantar bola tu tadi kan. Seperti ini. Ya banyak kali dah Azwah dia melakukan gol-gol seperti itu. Minit 39.00 lagi terlepas Ramadan. Kuching City skor dulu lah Mat. Gol ke tak ni? Ada cek VAR juga ke?
Sebab muka-muka macam tak yakin dia yang dia buat gol tu. Berada Ha. dalam kedudukan offside. Offside. Ingatkan Mak Ali lah siap. Ingatkan Mak Ali lah siap jadi ref. Sekejap Sekali lagi. Okay. Tengaran. Belum offside lagi. Alamak. Dah hantar. Offside ke macam tak? Oh, Macam tak. cukup Macam tak. Tak offside lagi rapat sebenarnya untuk kita Cantik gerakan ni. varian tersebut offside ataupun Ramadan dapat melepaskan diri. Satu cut back ke belakang Oh, jaringan itu disahkan. Oh. Kan betul aku cakap. Jari Scott Tak offside Woods geng. Scott Woods. meraihkan jaringan pertamanya pada musim ini. Cantik gol ni. Pergerakan ni cantik lah. Yang dihasilkan dimulakan oleh Patrick Shutambi. Dan larian dari dalam yang dilakukan oleh Ramadan Saifullah. Dan dia berjaya disempurnakan oleh Scott Woods. Dan inilah timing of pass yang Baik. Nasib baik tak pergi bulan dah bola tu kan. Petrus Shetembi hantar bola dekat Ramadan tadi. Seketika sebelum Baik, mantap. Cantik ah, cantik pergerakan ni cantik ah. Akesha. Kiranya Kuching City leading dulu lah ni Riba semula. Satu lagi antara. Baik. Oh, tandukan Ha. tersebut tidak pergi jauh. Dan kini Nacho Mendes. cukup baik oleh Haziq Nazli. Aziz Nazli mat. Namun satu lagi saya kira kesilapan di bahagian pertahanan. Uji yang tandukan ini. membenarkan crossing. Ya, Baik punya setting Bergson. Juga satu set yang dilakukan oleh Bergson. Namun Haziq Nazli lebih in position untuk menyelamatkan bola ni. Okey geng. Separuh masa kedua dah ni. Dah. Segi Oh. gerakan tubuhnya. Yuki Tanigawa Lepas kembali oleh Yuki Tanigawa. Masih cantik dia. Tiada jalan lain selain daripada mengeluarkan terlebih dahulu. Ini import baru Apa nama Yago kan? Asal? Apakah yang berlaku? Apa yang berlaku geng? Situasi off ball ada tolakan sikit daripada Natsu Insa. Yang dilakukan oleh Nacho Insa Sudah. ke atas Scott Woods. Ni ke yang kena kad merah tu? Natsu Insa yang kena kad merah tu geng? Tandukan ke muka. Ya, Tanduk? dia bermula daripada insiden itu dan Oh, dia tanduk yang muka. dilakukan oleh Nacho Insa. Possible red card Jadi Razlan Jafirari keluarkan layangan kad merah. Kad merah, geng. Nacho Insa. Situasi off ball geng. Yang berlaku sebentar tadi. Dia tanduk siapa tadi? Dan tiada- Scott Wood Yang skor tadi kad merah geng. Tu dia abang hang. juga daripada Nacho. Dah lah. Beliau Kena juga tinggal sebiji. Main 10 orang pula sebalik kekurangan yang dimiliki oleh JDT. Main 10 orang JDT sekarang. Cuba dipintas di situ. Nacho Mendes. Makan, oh, cantik. Kepala bapak dia. Nacho Mendes. Nacho Mendes Gila lah mat bola dia mat. Bagaimana Kuching City mahu menggunakan kelebihan Aku memang minat gila lah kalau bola-bola macam ni. kekurangan seorang pemain. Rembatan daripada luar kotak penalti Boom. Oh, woi, gila lah. Yang begitu lemah dan itulah satu shooting dua Main 10 orang baru nak gol ni. Guys, satu sentuhan listrik di situ. Sentuhan listrik Macam. Kebahagiaan Fapus. Kapan kurang kemas daripada Haziq Nazli. Ada ruang untuk Jordan Tazim. Mano Hidalgo. mencari ruang untuk dirinya. Backsound. Bergson. Silap tak ada makin Bergson lah. Jordan Silva untuk Jordan Tazim. Terus membuktikan kualiti yang dimiliki. Apa cerita kan? Main 10 orang siap comeback lagi tu. Siap comeback leading pula tu. 2-1
Miliki. Dan Okey, daripada sepakan percuma Aziz terlepas dekat sini. jaringan ketujuhnya. Antaran daripada Hidalgo tu geng. First timer lah Mat. Ketajaman daripada seorang penyerang yang cukup prolific. Gol volley ya. Di kala Boom. mereka kelihatan bahaya. begitu tempang. Bermula daripada sini Azwar, satu tangkapan yang kurang. Tadi gol dinafikan. Bergson skor lagi geng. Kali ni gol disahkan. Yang agak tinggi saya kira kaki yang lekat oleh Philip Menanyi ke atas Ano Hidalgo. Ada kad merah agak Kuning. Oh kuning. Pertahanan Kuching City. Ya, kad merah. Aksi di Alright, gang. Zeta Ibrahim. Tambah perlawanan. Iskandar Putri JDT comeback 2-1. melakukan Alright, tamat perlawanan. JDT menang dengan jaringan 2-1. What a comeback geng. Daripada ketinggalan, kawan seorang kena kad merah, menyamakan kedudukan dan comeback. Menang perlawanan bertemu dengan pasukan Kuching City. Sepatutnya advantage dekat Kuching City lah. Sebab ada kelebihan daripada segi numbers pemain bermain 11 orang, JDT bermain 10 orang. Diorang pun tengah leading kan, dalam mood yang positif lah bagi aku kan. Tapi itulah JDT kan. Itulah JDT kan. Selagi diorang tak dapat gol, diorang akan cari gol kan. Biasalah, benda ni dah biasa kita tengok lah benda ni kan. Macam game lepas itu hari lawan dengan Negeri Sembilan. Tak pasal-pasal kena last minute. So dengan kemenangan bertemu dengan pasukan Kuching City ni, JDT masih lagi mengekalkan rekod bersih tanpa sebarang kekalahan, tanpa seri, menang ke semua perlawanan. Untuk perebutan tempat kedua ni pun memang menarik Mat. Naik turun Sekejap mula-mula KL City, lepas tu Kuching City nombor 2. Sekarang ni Kuching City dah drop tempat yang keempat geng. Selepas Selangor semalam menang dengan Negeri Sembilan, Selangor jam lompat pergi tempat yang kedua. Dan KL City menang juga semalam. KL City menang Kalah KL City pun kalah. Oh, itu memang nasib rezeki Selangor semalam kan. KL City kalah, Kuching City kalah, dia orang jam tempat yang kedua. So memang menarik perebutan tempat kedua ni. Siapa yang konsisten, dialah yang akan duduk dekat tempat yang kedua. Tempat yang satu tempat yang pertama tu memang jauh dia punya point kan, kalau kata nak kejar. So untuk video pada kali ni aku rasa cukup sampai di sini saja. Bertemu lagi di dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.